يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نحيي النفوس صلاة تسعد بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به ونشرح به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوحا عارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah dan kurnianya sama-sama kita berkumpul pada pagi yang mulia itu untuk kita mendengar kuliah subuh yang akan disampaikan yang insya-Allah akan turut dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah yang turut berada di atas kita memelindungi sayap-sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu insya-Allah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusi Masjid Ikhwanul Islam yang telah memberikan izinan kepada saya untuk bersama-sama dengan muslimin dan muslimat pada pagi itu. Dan seterusnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua barisan imam, barisan bilal, barisan berbuat dan semua ahli JKP Masjid Taman Sukma yang telah bertembus-tembus untuk menghidupkan rumah Allah selama 24 jam. Semoga segala urusan mereka diterima oleh Allah, diampunkan dosa-dosa mereka dan dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Dan seterusnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi itu. Semoga dengan kehadiran kita akan turut mendapat keberkatan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ia menjadi asbab untuk kita bertemu semula di dalam syurga yang kelak insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, sebab raya lagi sebulan. Saya lagi tengah nanda lagi ramai orang masih beropen house pada waktu itu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak masalah. Raya dah kita sebulan, jadi masalah. Tapi yang penting raya juga. Semayang juga. Ya, tu dia berada semayang cuti juga. Ya, kami mati dia kita. Kota Gago yang pergi segi open house, masjid lalu sekitar dah lah open house ya, kadang-kadang waktu malam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan kita lupa dengan tanggungjawab kita. Sedangkan bulan puasa setengah mati dia semayang sampai sebelum subuh dia sudah ada di masjid juga, masih kekal semayang di masjid. Masuk bulan Syawal hilang mukanya. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita si mau jadi macamnya. Sedangkan apa yang kita belajar di bulan Ramadan adalah istiqamah. Ia yang kita selalu belajar sepatutnya. Sebab kesan daripada puasa adalah takwa. Sepatutnya apa yang kita pola di bulan Ramadan kita bawa juga di bulan Syawal. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya ucapkan tahniah kepada jemaah sekalian yang hadir untuk solat subuh secara berjemaah dan juga duduk untuk mendengar kuliah subuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka seperti yang telah kita bincangkan sebelum itu, kelas saya di Masjid Taman Sukma hanyalah sebulan sekali, iaitu pada setiap hari Ahad minggu yang pertama. Jimos, dengar ya Jimos?
Setiap hari Ahad minggu yang pertama, bukan hari Sabtu aja puasa. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah muka saya sebulan sekali menggunakan kitab solat berjemaah panduan imam dan juga makmum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kelas yang lepas kita hanya membincangkan secara kita madah umum saja berkenaan dengan pengenalan kepada kitab solat berjemaah imam dan makmum. Jadi insya-Allah sehinggalah saya berada di Masjid Tamasuk Batuk, sehinggalah pada masa-masa akan datang kita hanya akan menggunakan kitab tu. Cuma muslimin dan muslimat, seperti yang pernah saya katakan sebelum tu, kitab tu sedia dijual di mana-mana. Jadi saya minta maaf lah, sekiranya kita nak beli buku tu tapi saya dapat nak beli, saya nak mesti tahu sini nak beli. Saya beli tu waktu pesta buku antarabangsa tahun 2023, dekat Yasin nemu lagi dah. Jadi jangan nanya, saya pun saya tahu lah, carilah Shopee pun saya dah ada. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kelas yang lepas kita bincang sikit saja, ada beberapa perkara yang saya bincangkan. Cuma saya mau sentuh sedikit berkenaan dengan isu yang viral di Taman Sukma. Sebab muslimin dan muslimat, saya minta maaf, sini-sini saya pergi, saya beri ceramah dan sebagainya, sampailah ke Semarahan, sampailah ke Serian, ada sikit je benda yang saya dengar berulang-ulang. Benarkah Jemaat Sukma yang ulang balik? Bila dia ulang balik je, bukan ulang balik, ganti balik solat zuhur ya. Jadi muslimin dan muslimat, benda yang saya kerap mendengar di kebanyakan masjid dengan surau, sebab kebanyakan mereka kasih tahu apa benda yang kurang dalam solat jemaatnya. Maka muslimin dan muslimat, saya sibuk kita buka luka yang lama, tapi saya nak ambil kesempatan untuk dijadikan peringatan buat kita bersama. Ini tahu, salah seorang dari kita duduk kat situ, tiba-tiba dia suruh macam khutbah Jumaat ke apa kan? Kita masih tahu tak? Kali ada di antara kita yang tengah duduk tu, tiba-tiba pada masa akan datang jadi imam solat Jumaat. Jadi kena tahu juga nak apa nama perkara rukun dalam solat Jumaat. Begitu juga dengan yang punya syarat sah untuk solat Jumaat. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, solat Jumaat tu ada khutbah dengan solat Jumaat 2 rakaat. Dan muslimin dan muslimat, untuk khutbah mesti boleh main-main. Yang paling penting khutbah dia kena ada wuduk. Saya ada wuduk, maka sisa khutbah. Sebab apa? Wajib seseorang itu berwuduk jika hendak berkhutbah, kecuali khutbah hari raya dan juga khutbah nikah dan juga khutbah gerhana. Ya Allah, mun khutbah nikah yang kena wuduk dua tedah yang batuk kadi sisa nikah kita ada khutbah nikah ni si wuduk dia habis dah nikah. Jadi sebab ya khutbah nikah dia si boleh wuduk, sunat saja. Walaupun kita pada si wajib, tetapi jangan lupa hukumnya sunat. Mun kita boleh khutbah nikah, saya dah wuduk, saya dah pahala. Saya dah pahala wuduk lah maksudnya. Pahala khutbah yang ada, pahala wuduknya saya dah. Mungkinlah. Sedangkan muslimin dan muslimat, kita hidup untuk mengumpul pahala sebanyak yang mungkin. Begitu juga dengan khutbah gerhana, begitu juga dengan khutbah 2 hari raya. Tetap sunat untuk kita berwuduk. Tetapi jika khutbah Jumaatnya saya dah wuduk, maka solat Jumaat itu dianggap sebagai tidak sah, wajib digantikan dengan solat zuhur. Jangan main. Benda simple-simple kita tu. Nampak simple. Tapi muka dah masuk lah malu. Keluar lagi solat mana-mana masjid lah. Tiba-tiba imam yang ada, lupa kami mandi adas malam tadi. Udah si mandi adas, siaplah solat Jumaat ke. Ya, baik. Kemudian antara syarat sah khutbah yang lain ialah hendaklah khatib itu suci daripada najis. Muslimin dan muslimat,
Sebab ya, bila saya pergi mana-mana masjid yang saya ajar, antara perkara utama yang saya tegur ialah berkenaan dengan kebersihan tempat solat. Alhamdulillah, taman semua tu ialah berada di kawasan bandar. Bila dia berada di kawasan bandar, maka kita dapat menganggap kurang binatang-binatang waktu malam. Apa nama binatang tadi? Cekelek. Cekelek lah. Cuba kita pergi Sebuyu. Cuba kita pergi Pusat. Cuba kita pergi Beladin. Cuba kita pergi Berkabung. Saya dapat bunyi ya. Pergi Saratuang ya. Pergi Sericike ya. Tahu Sericike? Sericike. Pergi kita kawasan luar bandar. Ya Habib. Logo aja. Kalau Cekelek. Nah, pagi-pagi ya. Lah sakit. Dah. Bilal seolah kerja, yang olah kerja membom je. Pagi-pagi bersapu kan luar. Ya, boleh kan luar. Bayar kita ada masjid dia masuk dalam. Bila dia masuk dalam, Cekelek ya, dekat dia berjumpa dengan lampu dia gugur, dia mati. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka bila dia mati dalam masjid, tu mesti diambil perhatian oleh kita sebagai AJK masjid. Sebab apa? Sebab apa-apa anggota binatang, walaupun sayapnya aja, tu kita kena faham. Ada diajar dalam kitab Taqridatul Sajidah oleh ustaz kita pada setiap hari Selasa sebelum tu. Saya jaga dan berubah dah. Walaupun sedikit yang punya anggota haiwannya, antenanya ke, mulutnya ke, badannya terpisah ke apa ke, walaupun sikit yang kena pada anggota badan kita, pakaian kita, tempat solat kita, tangan kita bersentuhan dengan mana-mana kita katakan sebagai serpihan daripada binatang-binatang bangkai yang mati tadi, walaupun kecil, maka solat kita tidak sah. Yang kena jaga. Sebab ya, bila kita sebenarnya bunuh nyamuk betul. Oh, dibunuh lah nyamuk. Ya. Nyamuk dibunuh lah. Dibunuh nyamuk kah raju. Mati kita. Tak. Dibunuh nyamuk kah raju. Semut mati. Ni kah raju. Dikutis kita tu. Kita pun lagi ya, muslimin dan muslimat, solat kita bakal automatik. Sebab apa? Sebab itu adalah najis yang tidak dimaafkan. Dan begitu juga di dalam khutbah, muslimin dan muslimat, sekiranya mimbar ya si pernah dibersih, cerita saya kata. Ada sikit masjid je ya Habib. Geram-geram saya. Saya sini menyebut masjid apa? Bila saya disuruh beri khutbah di sini, kita orang bayang lah. Saya baru nak duduk dengar, ya Habib, lipas. Lepeh mati rahsia, ya Allah. Si pernah ditangga olehnya pun membot. Alah guna kita bayar gaji membot macam ni. Yalah gaji membot. Membot sampai 3 orang bekerja lah. 3 orang ya. Membot seorang kerja. Ni gaya. Seorang-seorang ada olah kerja. Ni kena tangga lah. Kebersihan tempat imam, kebersihan tempat makmum, saf 1, saf 2, saf 3, saf 4, saf 5. Belakang saya dah hal, kecuali solat Jumaat. Sebab kita memastikan tempat solat jemaah itu yang suci daripada najis. Begitu juga dengan tempat imam. Bayang kita, tengah saya berkhutbah ya, kaki saya terpijak kayu cicak. Bukan yang lah, bukan yang cair lah, cair pula saya lah, berak cicak dia. Pergi panas besar kaki dia. Si tok dah dia. Dia dah teruk dah. Dah keras cicak dia. Dipijak kita tengah baca khutbah. Sah ke si sah? Sah ke si? Sah ke si sah? Si sah. Khutbah si sah. Sebab apa? Sebab dia terkena najis. Ada ulang balik tak solat Jumaat kan? Tak? Punya tahu waktu solat Jumaat. Tapi punya di atas dia boleh juga orang.
Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata orang yang boleh turun untuk bersihkan najis yang naik balik, saya dah masalah. Cuma muslimin dan muslimat dirahmati Allah, benda tu bukan boleh main-main. Sebab ia sangat penting. Kita sebagai AJK Masjid kena cakap akan kebersihan tempat khutbah kita. Masalah yang berlaku dalam khutbah Jumaat yang lalu, saya ingin menyatakan khutbah Jumaat tu yang ada 5 rukun. Rukun yang pertama, kita berucap syukur kepada Allah hendaklah dalam bahasa Arab. Jangan guna bahasa Melayu. Bersyukur kepada Allah. Saya dah alhamdulillah. Jangan confidentnya semua baca pakai teks. Itu masalah bila orang yang si baca pakai teks, ni pakai palak je. Si salah. Saya bukan melarang, tapi bila kita pakai palak aja, kita paksa fikir ada 5 rukun khutbah, ada beberapa syarat sah khutbah yang kena ngapal benda ya. Udah kasih kata nyebut dalam khutbah 1 dan khutbah 2. Mun saya kirim salam. Sebabnya jangan main-main lah. Mun nak pakai, nak baca khutbah, baca teks khutbah yang benar-benar. Jangan overconfident. Sebab kita tu manusia, kadang-kadang kita mula kesilapan. Maka rukun yang pertama ialah hendaklah kita membaca Alhamdulillah. Semestinya Alhamdulillah. Apa-apa variasi daripada Alhamdulillah, Alhamdulillah pun saya dah masalah. Yang penting kita mengucapkan syukur kita, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad juga dalam bahasa Arab. Mesti dalam bahasa Arab. Untuk khutbah 1 dan khutbah 2. Dua-dua khutbah mesti ada. Salah satu saya dah sisa. Si berdiri rukun ni. Yang ketiga, tu penting juga. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hendaklah dia mewasiatkan takwa. Ittaqullah. Sebab ya imam kita nyebut ittaqullah. Dan ittaqullah juga mesti dibaca pada dua khutbah. Mesti ada. Dan hendaklah khutbah ittaqullah itu juga dalam bahasa Arab. Dan yang keempat, mesti baca ayat Al-Quran dalam bahasa Arab pada salah satu daripada khutbah tersebut. Sama ada khutbah 1 ataupun khutbah 2. Itu masalahnya. Mungkin kita pakai teks impun, tapi lekat Yasin ngapal Al-Quran, ngapal Al-Fatihah aja, pandai-pandailah kita goreng Al-Fatihah ya. Punya ngapal wal-as, semua khutbah atas sidat teks, bacalah kita wal-asr, demi masa cukup kan? Walaupun pendek macam dia aja, yang penting dalam bahasa Arab. Yang kelima, hendaklah kita mendoakan untuk orang-orang Islam, orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Jadi alhamdulillah untuk saya dah masalah. Cuma masalahnya apa yang berlaku pada khutbah yang lepas ialah syarat sah, bukan rukun. Syarat sah pun perlu diikut, iaitu duduk di antara 2 khutbah. Walaupun sekejap. Sekejap tu maksudnya tumakninah. Dalam kita sujud, kita rukuk, kita duduk antara 2 sujud, kita ada tumakninah. Berapa kadar tumakninah? Berapa lama tumakninah? Siapa tahu? Berapa lama kadar tumakninah? Sesaat? 2 saat? 3 saat? Siapa baca 2 saat angkat tangan? Kira pakai saat tidak? Bukan. Yang kira dengan cukup kita sebut perkataan Subhanallah. Cukup. Pendek aja tumakninah ya. Mun kita dengan sembahyang maju, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah kasih sah sembahyangnya? Sah kasih? Jawapannya sah.
Ustaz, ni si baca pun doa-doa dalam sujudnya, si baca pun doa-doa di antara dua sujudnya, ni dah sah. Ya, sunat, bukan wajib. Yang rukun solat ialah sujud dan thama'ninah, bukan bacaan dalam sujud. Bacaan dalam sujud hukumnya sunat, bukan wajib. Maksudnya punya sembahyang laju, bukan saja orang sembahyang laju Untuk saya bincang hukum baca, jangan dimolak. Saya baca saja. Kita orang sembahyang laju tetapi ada kadar thama'ninah, subhanallah aja, maka solat kita memadai, tapi makahnya di laju. Makan teruklah, dah nak fail lah maksudnya. Cukup-cukup makanlah pahala kita. Kita si baca ya, si baca doa di dua sujud, doa rukuk, doa sujud, kita si baca, bukan fail. Yang fail ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya fail. Zaidun agak asyik. Yang punya video TikTok ya, bila laju sembahyang kena kilat je, kalah ke lagi. Keretanya Allah pendak dibaca. Ayat si boleh. Ya, hukumnya batal terus sembahyang. Thama'ninah saja. Jadi muslimin dan muslimat, kita si baca apa-apa dalam kita punya sujud, si baca apa-apa dalam rukuk kita, tapi ada thama'ninah, subhanallah, sah, tidak masalah. Cuma rugi. Kenanya rugi sebab muslimin dan muslimat tidak pahala. Pahala rukuk dia ada di Makkah kita, semua di rugilah. Sedangkan solat kaum muslimin dan muslimat ialah ladang kepada pahala. Ada banyak sunat-sunat solat yang perlu kita kerjakan. Bahkan dalam takbiratul ihram punya ada sunat-sunatnya juga. Contoh angkat tangan. Muslimin dan muslimat, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Soalan saya, dalam takbiratul ihramnya apa hukum angkat tangan? Contoh saya pula gitu, saya simak angkat tangan, Allah tok, niat tok, sahaja aku solat fardu subuh, Allahu Akbar. Sah kasih sah solat saya? Sah kasih sah? Saya si angkat tangan. Siapa madrasah angkat tangan? Siapa madrasah? Siapa madrasah sah ustaz angkat tangan? Kita si angkat tangan waktu sembahyang. Nah, ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia si angkat takbir. Dia hanya sebut Allahu Akbar aja. Dia si angkat tangan. Apa hukumnya? Sah ke si sah? Jawapannya sah. Tidak ada masalah. Sebab apa? Angkat tangan hukumnya apa? Sunat, bukan wajib. Sunat. Kita angkat tangan, ada pahala angkat tangan. Ya, sunat yang pertama. Sunat yang kedua, kita angkat tangan hendaklah sampai ke kawasan telinga kita. Maksudnya dua jari itu bersamaan dengan cuping telinga. Mun yang angkat takbir itu Allahu Akbar. Contoh aja. Dada contoh aja. Boleh kasih boleh. Diterima kasih diterima. Contoh aja Allahu Akbar. Boleh kasih boleh. Jawapannya boleh. Tapi dia dapat pahala sunat yang paling sikit. Dia dapat pahala aslu sunnah, iaitu cukup-cukup makan Makkah pahalanya. Mun nak 100%, mun nak A+, makanya kena angkat sampai ke situ. Boleh faham? Maka lebihlah pahalanya. Dan kemudian sunat seterusnya dalam takbir, jangan dipolah gitu tangan kita. Gitu Allah. Ya Rabbi, relax dah dibuka tangan macam ya. Mun kita tutup tangan kita, tambah sikit lagi pahala. Ya Rabbi. Ya, maksud pahala sunat dia tadi. Mun kita si pula, maka sedah pahala sunat dia, rugilah kita. Bayang kita tutup tangan gitu aja dapat pahala. Rugi kita si mau. Kemudian pahala seterusnya, takbir bersamaan dengan kita angkat tangan Allahu Akbar. Akbar tangan kita darah situ. Munya Allahu Akbar. Lambat. Leggingnya Allahu Akbar.
legging, ada pahala saya ada pahala. Yang mesti ada pahala bersamaan. Allahu Akbar. Maka berapa dah pahala kita dapat? Banyak kasih banyak? Banyak. Ialah namanya sunat-sunat dalam solat. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kejarlah sunat-sunat dalam solat sebanyak yang kita mungkin. Jadi berkenaan dengan duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua khutbah yang tadi, itu adalah syarat sah khutbah yang perlu untuk kita laksanakan. Dan yang punya duduk di antara dua khutbah ya, tempohnya adalah kadar qamak-ninah, iaitu kadar apa sebutan qamak-ninah tadi? Subhanallah. Duduk sekejap saja, berdiri, duduk, diri balik. Saya dah masalah, settle. Kita sudah laksanakan syarat sah. Pin punya berdiri aja, apa hukumnya? Masih salah. Minta maaf lah, kena ulang balik Zuhur ya. Saya dah cerita. Dia muslimin, mun saya tahu kena gaya, saya tahu lah. Panjuruh ada CCTV. Mun saya tahu apa dah, saya tahu lah. Saya tahu lah punya saya batal lah. Saya dah masalah lah. Tapi dah ada CCTV, paksalah itu tak. Baik. Jadi sebab muslimin dan muslimat, benda yang kita jahil, benda yang kita si tahu, maka ia tidak memberikan hukuman kepada kita si jadi masalah. Contoh, saya beri contoh. Imam yang semayang, nak tengah yang semayang, yang pun dapat dengar kentut tu, yang kentut, tapi yang semayang juga. Makmum mesti tahu. Lagi dahsyat saya dah tahu. Okeylah, go ahead je lah. Telinga isi, bau isi. Tapi imam yakin dia kentut, tapi dia semayang saja. Sebab apa? Dia ingat, kentut sikit saja, si batal duduk, sebenarnya ada lah. Maka dia semayang macam biasa. Muslimin dan muslimat, kita sebagai makmum, si tahu apa berlaku. Imam pun saya dah baca. Soalan saya, sah kasih sah solat kita orang? Sah kasih sah? Jawapannya sah. Tidak masalah. Sebab apa? Yang cacat dia solat imam, bukan solat makmum. Solat makmum si cacat, maka solat makmum tidak batal. Begitu juga imam yang lupa mandi adas. Semangat gila yang bersemayang, lupa dia mandi adas. Lalu turun ke masjid. Itu jadi imam macam biasa. Dia beradas imamnya. Belum mandi adas ke? Imam Allahu Akbar. Lekat semayang, baru dia ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih aja kapalak saja. Lupa mandi adas aku deh. Pakai mikrofon. Tak makmum tu salah. Belum mandi adas imam betul. Kejut tak makmum belakang dia. Kan di sini lah. Kunci mandi adas takal hati kan di mulut. Makmum belakang dah boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya imam dah. Ya Allah, lupa saya mandi adas pagi tadi. Udah. Imam lupa mandi adas. Baik. Makanya mana belakang. Saya minta maaf makmum sekalian. Saya lupa mandi adas sebelum sembahyang. Baik. Soalannya, apa hukumnya? Tadi isunya makmum si tahu apa-apa. Bila makmum si diberitahu yang imam yang kentut tadi, maka saya madah solat makmum belakang sah. Tok, nyamadah dengan makmum lekat semayang. Di umumnya kami belum mandi adas lagi. Udah. Soalan saya, sah kasih sah semayangnya tadi? Siapa madah sah angkat tangan? Siapa berani madah sah angkat tangan? Siapa madah si sah angkat tangan? Siapa madah si tahu sah angkat tangan? Ada. Baik, jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa hukumnya menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'? Jawapannya sah. Sebab apa? Sebab yang rosaknya solat imam, bukan solat makmum. Kecuali, ini ada kecuali, okey? Kecuali solat Jumaat.
Sebab apa? Sebab solat Jumaat syaratnya mestilah berimam dan bermakmum. Maka maksudnya makmum dia tadi macam solat sorang-sorang sebab ialah sah. Sebabnya solat macam solat diri yang pun. Yang udah ni terpisah terus dari imam. Tapi untuk solat Jumaat nya mesti berimam, mesti bermakmum, si boleh sorang-sorang sebab dia solat Jumaat berlaku macam dia hukumnya sisa. Hanya kena solat Jumaat balik atau gantikan Jumaat dengan Zuhur mun sudah terlepas waktu. Sebab ya saya pada mun si tahu saya hal. Mun contoh solat Zuhur jadi macam dia. Ada terlepas salah satu rukun, saya dah masalah. Ada sebab apa dah habis beri salam, kita zon kah, kita syak kah, sedahal tinggalkan syak wa sangka. Kita mudah beri salam. Masalahnya solat Jumaat. Solat Jumaat si dapat main-main macam dia. Yang mesti imam dengan makmum. Sebab ya mun si tahu lah. Tanya gaya. Ada selagi si orang madah, terlepas rukun imam dia. Maka si perlu diulang. Tapi bila sudah ada bukti, sudah ada kajian dan sebagainya, maka saya dah cerita saya ulang balik lah. Baik, jadi insyaAllah muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya perlu melangkah sedikit lah. Sebab apa? Sebab saya terpanggil untuk membincangkan akan isu tersebut. Maka insyaAllah muslimin dan muslimat dirahmati Allah, si sempat saya dah buka kitab saya pada hari itu. Jadi insyaAllah pada bulan depan kita akan berjumpa semula untuk kita meneruskan pengajian kita yang telah tertangguh sebelum hari raya, sebelum bulan Ramadan yang lepas. Saya sengaja sibuk beri kuliah subuh di bulan Ramadan sebab saya nak beri peluang dengan ustaz-ustaz kita yang lain lah. Sebab saya tu anak kelahiran, bukan anak kelahiran, dah 20 tahun saya tinggal di Taman Sukma, maka saya berilah kepada tetamu-tetamu yang lain yang lebih diutamakan untuk berada di hadapan muslimin dan muslimat sekalian. InsyaAllah muslimin dan muslimat, kita akan berjumpa lagi pada bulan Mei kelak untuk kita meneruskan pengajian kita menggunakan kitab panduan imam dan juga makmum, dan kita akan mula membincangkan berkenaan dengan kepentingan solat secara berjemaah. InsyaAllah muslimin dan muslimat, kelas saya adalah pada setiap hari Ahad kuliah subuh pada minggu yang pertama, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dan bulan depan, iaitu pada bulan Mei. Maka saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, dan saya ingin mohon maaf apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang dari saya pun yang juga datang daripada Allah. Maka saya akhiri kuliah saya dengan bacaan surah Wal-'Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.